Tadi saya baru jumpa dia. Alhamdulillah. Dia daripada doa semua orang juga. Alhamdulillah. Tadi saya dapat jumpa dia. Dia tak sihat lah. Dia tak sihat. Sebab saya itu saya tak dapat jumpa dia. Saya dapat jumpa dia. Tapi hari ni Alhamdulillah saya dapat jumpa dia. Pun tengok tadi pun dia kata dia demam sikit tapi tak teruk sangat lah. Tapi dia kata dia okey tadi. So banyak lebih sembang dengan dia. Belum saya jawab sebelum ni lah kan. Saya dah jawab sebelum ni. Kau berbeza lah. Tapi Alhamdulillah saya masih ada keluarga. Dan mungkin raya pertama, kedua mungkin di rumah keluarga saya dulu lah. Di Salam. Dan selepas tu mungkin saya akan balik ke Bangan Datuk Perak. Dan seterusnya mostly rumah-rumah saudara di area Selangor. Kan kita take turn. Take turn. Dia belah isteri dulu, belah bekas isteri dulu. Lepas tu baru Fatimah akan merayu bersama saya. Bukan raya ketiga, keempat. Ketiga, keempat bersama saya. Pertama, kedua bersama Faz. Tapi kita tengok macam mana perbincangan lah saya dengan pihak Faz lah kan. Kalau boleh nak lama sikit lah kan. Tapi kalau kita dah ada persetujuan untuk bergila-gila tu, apa yang penting Fatimah happy lah. Sebab saya kan duta Jekyll kan. Jekyll tu cakap je apa benda, baju apa, semua ada dia tu. Memang perancangannya memang baju raya Fatimah, saya, keluarga semua daripada Jekyll lah. Untuk raya ketiga, keempat tu kalau ikut kan biru lah. Biru saya memang ada plan untuk maybe blue. Cuma saya pun belum lagi bersempatan sebab hari tu pun main agree and then dah shooting sikit. Tak sempat lagi betul-betul shopping raya. Mungkin minggu depan kot baru kesempatan nak shopping raya betul-betul. And then saya akan pilih baju semula untuk keluarga saya.